Puan, bolehlah cari budak KM ini. Labuan, info-info dulu ya. Nak bagi tahulah yang lari pergi Labuan tu si Y. Okay? Dan suka saya ingatkan, masa kejadian yang kena tangkap 5 orang tu, kerajaan kita pun telah melindungi, pihak Suhakam melindungi 5 orang suspek itu. Kita tak tahu 5 orang tu adalah betul-betul suspek ataupun dikambing hitamkan. Jadi yang lari pergi Labuan tu adakah best friend arwah Zara ataupun KM. Sebenarnya dua-dua pun telah melarikan diri. Jadi siapa nak cari Y pun boleh juga, tak ada masalah. Nak cari KM ni pun lagilah. Jadi mesti mereka ni di dalam sasaran netizen kan. Of course lah dia berpindah randa. Dia tak akan stay dekat yang satu tempat sebab benda dah viral. Of course dia nak menyelamatkan diri dia. Okay, dan kita maklumkan KPM pun, pengetua pun sepatutnya pengetua yang paling utama ni, sekarang ni pun kita tak tahu apa cerita pengetua tu. Macam tanda soal lah semua. Okay? Jadi kalau sudah selesai inquest ni, akan satu hari nanti akan terbongkar 5 orang pelajar yang ditangkap tu. Tak tahu sama ada 5 orang pelajar tu adalah kambing hitam atau memang suspek yang sebenar ataupun memang saksi sebenar. Kita tidak tahu perjalanan cerita ni. Dah macam cerita Tamil dah awak. Okay, jadi siapa-siapa saya punya viewer ataupun orang yang komen-komen dengan video saya, rajin-rajinlah masuk dalam live Ju Fazil Syed Ahmad. Beliau ni mengkaji. Bukan kita percaya dia sebab dia calang-calang orang. Bukan. Sebab dia mengkaji dan berfakta. Okay? Dan kita boleh melihat, menilai di mana keadaan kerajaan kita sekarang ni memang berat sebelah. Jadi kita boleh tahu yang mana satu betul, mana satu yang salah, mana satu fitnah, mana satu yang sebenar. Tapi saya tidak memaksa kepada anda semua sama ada nak percaya dengan Ju Fazil Syed Ahmad ataupun sebaliknya. Tak ada paksaan. Tapi saya sendiri mengamati, menilai dan mendengar apa yang sebenarnya berlaku. Okey. Jadi kesimpulannya dekat sini, yang berlari pun boleh. Yang lari pergi Labuan tu bukan KM tapi si Y. Y ni tak tahu sama ada best friend